Selamat datang ke perkongsian STPM Pro Gen. Cuba bayangkan, silibus 2 tahun yang padat tu, kita boleh kuasai dalam masa 6 bulan je. Ini bukan sekadar cara belajar biasa tau. Ini adalah satu revolusi. Jom kita mula dengan langkah yang paling penting, membina asas yang betul-betul kukuh. Okey, plan projek ni ada 2 fasa utama. Fasa pertama, kita bina kefahaman dan analisis. Lepas tu baru kita mantapkan dan kuasai. Tapi untuk hari ni, kita nak fokus 100% pada bulan pertama. Kenapa? Sebab permulaan yang mantap tu lah kunci segala-galanya. Anggap je apa yang saya kongsikan ni sebagai plan tindakan peribadi untuk anda. Fikirkan sejenak. Bulan pertama ni bukan pasal nak habiskan bab 1 dan 2 je. Tak. Ia adalah tentang kita nak bina satu tapak konkret untuk semua ilmu yang kita akan belajar nanti. Kalau asas ni goyang, semua usaha kita lepas ni boleh runtuh. Jadi, jom kita pastikan asas ni kita bina dengan sempurna. Inilah plan tindakan kita untuk bulan pertama. Ada 4 minggu kan? Setiap minggu ni mewakili satu lapisan penting dalam asas akademik kita. Kita mula dengan susun atur, lepas tu kita faham betul-betul, kemudian kita praktis dan akhir sekali kita semak balik apa yang dah belajar. Okey, untuk bulan pertama ni ada 3 je matlamat utama. Pertama, kita digitalkan semua nota masuk dalam notebook LM. Kedua, kita kuasai 2 bab pertama untuk setiap subjek. Dan ketiga, kita jadikan Gemini tu macam kawan baik kita untuk terangkan konsep-konsep susah. Kalau 3 benda ni tercapai, percayalah, anda dah berada di landasan yang betul. Baiklah, kita mulakan dengan minggu pertama organisasi. Misi kita? Nak ubah semua nota fizikal yang berterabur tu jadi satu perpustakaan digital yang kemas dan teratur. Ini bukan pilihan ya, ini satu kemestian. Sebabnya, kita tak boleh nak bina bangunan tinggi kalau tapak pun berselerak kan? Prosesnya sangat-sangat mudah. Ikut je 3 langkah ni. Pertama, kumpul. Ambil semua bahan awak, letak kat satu tempat. Kedua, imbas. Guna je telefon pintar awak tu. Dan ketiga, susun. Asingkan ikut subjek dalam notebook LM. Disiplin sikit masa ni akan jimatkan banyak masa awak nanti. Ingat, kualiti input akan tentukan kualiti output. Jadi, nota yang awak masukkan dalam notebook LM tu kenalah berkualiti. Jangan harap pada nota sendiri je. Cuba cari harta karun macam ni. Skema jawapan dari portal MPM, nota dari cikgu-cikgu pakar kat Telegram, dan awak tahu tak, video pembelajaran kat YouTube pun boleh tukar jadi nota teks guna AI. Okey, dah siap kumpul dan susun? Bagus. Sekarang kita masuk minggu kedua. Dah tiba masanya untuk kita beralih daripada sekadar kumpul maklumat kepada betul-betul faham konsep teras. Minggu ni kita akan guna AI sebagai tutor peribadi kita 24 jam sehari. Inilah soalan paling penting. Cuba tanya diri sendiri, awak sekadar hafal atau awak betul-betul faham? Hafalan ni senang sangat lupa, tapi kalau kita faham logiknya, ia akan lekat lama. Dan kat sinilah, AI akan jadi senjata rahsia kita untuk bina pemahaman yang mendalam. Kuncinya bukan apa yang awak tanya, tapi macam mana awak tanya. Tengok contoh ni. Daripada minta definisi buku teks yang bosan tu, lebih baik minta analogi yang dekat dengan hidup kita. Macam inilah caranya kita tukar konsep ekonomi yang abstrak jadi sesuatu yang sangat senang nak faham dan ingat. Dan ini pula kerangka pemahaman kita. Untuk setiap konsep yang susah, minta Gemini terangkan dalam 3 aras ni. Aras 1 bagi kita definisi yang tepat untuk jawab exam. Aras 2 pula pastikan kita betul-betul faham apa benda tu. Dan aras 3, yang ni untuk kunci maklumat tu dalam memori jangka panjang kita. Cubalah. Kita dah masuk minggu ketiga. Teori dah faham, sekarang masa untuk aplikasi. Fokus kita minggu ni ialah untuk pastikan kita boleh jawab soalan berstruktur dengan betul. Anggap je ni macam stress test pertama untuk asas yang kita baru bina tadi. Okey, yang ni tolong fokus betul-betul. Ini adalah antara perangkap paling besar yang buat ramai pelajar hilang markah. Beza antara nyatakan dengan jelaskan ni kritikal. Nyatakan cuma nak fakta, tapi jelaskan ia nak fakta dan huraian kenapa atau bagaimana benda tu penting. Nampak tak beza dia? Nah, ini prompt sakti yang akan tukar AI jadi cikgu pemeriksa kertas yang paling tegas. Lepas je awak jawab satu soalan, terus tanya soalan ni pada Gemini. Ia akan analisis jawapan awak dan bagi tahu sama ada jawapan tu cukup mendalam atau tak. Buat macam ni selalu dan awak akan nampak perubahan besar.
Dan kita dah sampai ke minggu terakhir untuk bulan pertama. Minggu keempat ni adalah tentang diagnostik kendiri. Tujuannya senang je. Kita nak uji kefahaman kita, cari mana-mana yang lemah dan kita baiki terus sebelum kita masuk topik yang lebih susah. Jadi, apa sebenarnya diagnostik kendiri ni? Senang cerita, ia macam satu quality check untuk proses belajar kita. Tujuannya bukan nak dapat markah, tapi nak cari keretakan dalam asas kita tu supaya kita boleh tampal cepat-cepat sebelum ia jadi masalah yang lebih besar. Ini cara paling best untuk buat ujian diagnostik. Guna je notebook LM dengan prompt ni. Ia akan hasilkan kuis aras tinggi yang memang dibuat khas berdasarkan nota awak sendiri. Maksudnya, setiap soalan tu 100% relevan. Dah tak payah cari soalan rawak dari internet lagi. Jadi, apa hasil akhir lepas sebulan ni? Bukan sekadar ilmu dalam kepala tau, tapi awak akan ada aset-aset ni. Perpustakaan digital yang kemas, log kesilapan untuk tahu mana nak perbaiki, ringkasan pantas, audio untuk belajar sambil buat benda lain, dan yang paling penting, keyakinan yang asas awak sekarang betul-betul mantap. Anda dah berjaya lalui fasa pembinaan. Kita dah tuang konkrit, dah pasang kerangka dan dah buat pemeriksaan kualiti pertama. Asas anda sekarang dah kukuh. Persoalannya, adakah anda bersedia untuk fasa seterusnya, iaitu bulan analisis?